Okey, jom kita unbox apa yang ada dalam kotak ni. Tu dia helmet MS8. Oh, jatuh pula. Alamak. Assalamualaikum, bersama aku Zam dalam YouTube channel Zam 90 YTC. Okey geng, kepada anda yang baru lagi dalam YouTube channel aku, jangan lupa tekan butang like, subscribe. Okey, malam ni aku baru balik kerja ni, Mengah, penat. Dan aku dah dapat satu postage daripada TikTok Shop. Apa yang aku nak buat, aku nak unboxing. So, korang nampak helmet aku ni? Mesti korang tahu dah, sebab korang dah baca tajuk ni, mesti korang dah tahu dah kan. So kita buka, kita unbox. Okay. So ni dia helmet yang aku beli dekat TikTok Shop, yang menjadi yang cakap helmet kegemaran budak-budak motor, geng-geng motor, geng-geng apa, Popanda semualah. Yang orang cakap senang guna plastik dia aku simpan. Helmet apa lagi kalau bukan helmet MS88. So aku dah tampal stiker Bogor kat sini. Actually aku dah buat unboxing yang tadi, tapi tiba-tiba bila aku tengok balik video aku tu, tak ada suara. So aku buat lagi sekali. So ni dia helmet MS88 dan siap sekali dengan visor, dengan harga tak sampai RM60 aku beli. Sekarang ni aku rasa ada promotion. Kalau korang nak beli, korang boleh tekan dekat description aku ada letak link TikTok aku. So korang boleh cari kat situ dan beli kat situ lah. So ni dia visor dia, warna hitam. Memang aku suka warna gelap-gelap ni sebab yelah, mata aku pun selalu silau. So jom kita. Dan kenapa aku beli? Lah, sebelum aku lupa tu, kenapa aku beli helmet baru yang sama macam helmet selama aku ni? Sebabnya korang tengok ni, dah hitam kan? Dah hitam. Lepas tu dia punya span kat tengah-tengah ni tak ada, dah hilang dah. Aku bagi pinjam kat anak buah aku. Lepas tu aku tak tahu dia bawa ke mana, hilang span ni. Lagi satu, aku pakai helmet ni pun dah longgar dah. Sebab span dia dah nipis. Dan aku beli helmet baru ni, span dia tebal geng. Span tebal. Okay, dah macam Cina Apek lah. Dia fit lah kat sini kan, dia tak longgar lah kan, bawa sedap. Bila kau bawa motor pun macam kecap, tak goyang lah kan. Dan apa, angin pun tak adalah masuk sampai dalam sini kan, sampai sakit kat mata kan. Tapi ada visor, kita pasang visor dulu. Okay. Kalau korang tahu geng-geng motor lama-lama, diorang akan letak selotik kat sini tau. Kita nak bagi kita cabut visor ni. Tapi sekarang dah 2025 kan, nak pernah pasang selotik kan. Kalau korang rasa macam ni, korang screw je lah kat sini. Tapi yang ni okey je kot. Cantik kan, helmet warna merah ni, warna biru ni. So kalau dah pakai, dia bukan macam mak rempit ke mak motor ke. Tapi untuk orang cakap helmet yang berpatutan, yang kau selalu bawa pergi kerja, kau gantung dekat motor ke apa kan. So ni kau dah gantung kat motor, kau tak adalah risau kan. Ataupun orang cakap senang nak bawa di mana-mana. Kalau pakai helmet yang mahal-mahal, kau nak bawa pun kau takut. Lagi nak bawa pergi kerja kan.
kau nak pergi nyangkut naik lift apa semua, nak tinggal kat motor kau takut kan. So helmet ni daripada TikTok Shop, dah ada cap steering juga, helmet hitam, visor hitam. Kalau korang beli helmet ni, kau boleh pilih warna apa, visor ni lah, kau nak warna pelangi ke, clear ke, hitam ke kan. Tapi setiap colour visor tu ada harga yang berbeza lah. So kalau korang nak dapatkan helmet ni, tekan dekat description. Dan jangan lupa tekan butang like, subscribe. Follow aku dekat TikTok aku juga. TikTok aku pun Zam90TV. TikTok affiliate aku Izam19 affiliate. IZAMMM19 affiliate. Okay. So Assalamualaikum. Jangan lupa tekan butang subscribe. Bye bye. Korang yang tengah tengok tu, nampak tak button subscribe tu? Apa lagi? Tekanlah. Kecil.